Itu pun ada jadi sebab kenapa barber dia harga tinggi. Okay, kalau macam orang yang first time nak belajar gunting rambut kan, apakah cara terbaik untuk dia? Okay. Tapi ada seorang mamat ni dia tak perlu ada skill, tapi dia boleh buka berpuluh barbershop. Adalah orang tu, adalah orang tu, kita nak cakap apa kan. Tapi influencer tu pergi buat bleaching and then tengah hilang perempuan. Tapi okay, bila bermain dengan dreadlock apa semua ni, kalau kau tahu lah kan, so orang cakap bila mandi air tak sampai apa semua, memang betul benda tu. Guys, korang nak cari tempat untuk iklankan perniagaan anda? Jom kita collab. Kami kat Siaran Tenang menghasilkan pelbagai video seperti podcast, business diri dan content creation. Anda boleh buat placement perniagaan anda kat mana-mana video kami. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Sedap. Memang hilang. Jangan cakap kau aku sleep pun cukup zaman aku betul tidur. Okay. Dia tengok pada barber. Ada barber dia tak suka sebab maybe menyusahkan kerja dia sedikit kan. Sebab yelah kadang customer dia terus total loss terus. Dia terus pak dia. Tu akulah tu. So kalau dia ada warning tak apa. Kalau dia tak ada warning tu hilang pula. Itu bahaya. Itu yang kita boleh takut. And then itu pun ada jadi sebab kenapa barber dia harga tinggi. Okay. Kiranya dia macam dah macam mana kau nak macam mana pun suka tinggal. Cekadak kau kita layan je lah. Aku layan. Jadi kau bayar kira hospitality kita jaga betul lah. Yes, betul lah. Itu ada salah satu sebab dia. Okay. Oi, keras juga. Kalau sebab dia tertidur tu, itu memang dah sedap lah. Faham. Dia lebih kepada sedap. Kalau macam let's say lah, ni kita tak nak lah benda ni jadi kan. Okay. Tiba-tiba terpotong lari daripada yang kita nak. Obvious lah. Aku pernah jadi. Okay, aku pernah jadi obvious. Obvious tu macam mana kau kosong. Itu tapak kosong lah. Macam kita dah settle fading semua kan. And then aku tak tahu lah, aku tak ingat macam dia boleh jadi. Tapi dia macam terus sap macam tu je. So belakang ni dah satu line lah tu. Belakang ni dah ada satu line lah. Gelabak lah tu. Dah gelabak sikit. Tapi sebab kita dah tahu cara nak padam benda tu. Okay. So dia ada dia punya skill lah untuk padam lah. Okay. Tapi pernah je. Tapi customer tak tahulah benda. Customer tak tahu. Let's say lah, tiba-tiba customer terperasan. Aku pernah tengok lah. Ada barber kira kerja satu kedai pernah jadi. Memang haru biru lah. Haru biru. Mengamuk tu klien tu. Itu tak ada rambut tau boy. Dia botak licin. Lepas tu apa yang dia nak mengamuk sangat? Itulah member aku tersilap cukur. Tercukur tapi salah brother tu juga. Brother tu pergi gerak. So terkena luka lah. Brother tu mengamuk habis satu kedai tu. Gila. Amun lah, memang amun lah. Memang ada amun habis member aku kan. Aduh. Okay, faham. So bila dah 2 tahun lebih kan, macam-macam klien dah jumpa, apa semua kan. Apa servis yang ada kat sini selain daripada gunting? Kita buat basic punya gunting, cukur. Okay. And kita ada buat color. Okay. Kita ada buat keratin treatment. Keratin treatment ni Keratin treatment ni dia untuk bahasa senang dia untuk nampakkan rambut tu elok sikit daripada kasar. Kering. Yes, daripada kering. Kalau dia punya tujuan dia yang sebetul-betulnya dia untuk melembutkan rambut. Dia lain daripada rebonding Dia lain sikit. Sebab rebonding ni dia memang untuk lurus. So dia akan kejung gitu je kan. Agak pelik lah. Kan? Aku tengok orang buat bukan nak kutuk lah. Tak. Cuma agak aneh sikit. Yes, betul lah. So kalau keratin ni dia just lembutkan natural way. So kalau ada curvy pun still ikut lagi lah. Dia keratin treatment dia takkan tahan lama. To be honest. So berapa duration dia agak-agak? Kalau kau pandai jaga dia boleh pergi 2 minggu 3 minggu.
Oh, kejap sangat. Kejap dah. Kalau kau tak pandai jaga 3 hari pun habis. Serius. Betul. Okay. Sebab tu kita orang kat sini pun kita orang tak tekan Tak advice sangat keratin benda. treatment ni semua. So selain daripada keratin treatment, kalau rambut tak ada shaving lah. Shaving lah, tu je kita buat. Yang macam orang cakap buat braid apa semua tak ada. Braid tu kita kalau nak buat boleh, tapi bukan kita orang yang buat lah. Kita ada member barber yang buat lah. Yang memang buat, so kita boleh suggestkan dia datang dan buat kat sini. Lagi satu apa yang dreadlock. Dreads. Sama boleh buat lah. Dreadlock aku tak buat, tapi aku ada orang specialist boleh buat lah. So kira set appointment, kata nak buat benda ni, ada orang datang lah. Faham. So macam dreadlock ada, aku teringat dreadlock ni ada member aku buat. Masa tu kita, sebab aku belajar kat Sarawak. So member aku ni pergi internship dekat Indonesia. So balik-balik dreadlock kan. Jadi rasta balik lah kan. Jadi rasta. Aku cakap aku tengok rambut kau itu pendek je. Lepas tu dia cakap dia bakar apa semua. Aku tak faham. So macam agak rare kat benda ni. Tapi bila bermain dengan dreadlock apa semua ni, kalau kau tahu lah kan. So orang cakap bila mandi air tak sampai apa semua. Memang betul benda tu. Dia kena tengok daripada sudut mana lah. Kalau daripada sudut kita kata air tu kena tak kena dalam rambut, kalau dread tu dia agak susah nak cakap. Sebab dread ni dia akan gebukan rambut kau tu tau. Dia berbeza dengan kondro. Kondro yang kita tocang lipan. Tocang lipan tu nak kata rambut boleh masuk, boleh lagi. Tapi kalau dread tu aku tak pasti. Tapi rasanya mungkin tak boleh susah nak cakap masuk semua. Sebab dia dah di plus serabut kan. Lagi satu ada yang style sambung. Yang extension. Extension sebatang tu extension. Kan. Tu keras agak kan? Extension tu pun keras. Tapi kalau dread dengan kondro make money lah. Make money kau. Korang tak nak fokus buat benda? Kita orang tak buat sebab tak ada crowd dia kat sini. Demand lah. Demand dia tak berapa kuat kat sini. Tapi ada. Tapi kita orang just bagi member buat. Sebab outsource dia kira, lah. Yes, betul. So macam bila bercakap pasal demand kan, macam demand kat sini sendiri kan, style apa yang orang sekarang lah, untuk trend sekarang lah kan, biasanya apa orang buat biasanya? Biasanya kat sini lah paling banyak lah, sehari aku akan dapat, aku boleh cakap more to fade lah. Yang basic dia fade dia. Sebab kalau ada klien yang lain daripada yang lain, tapi tak banyak lah. Rare lah. Betul. Itu jenis yang separuh ada rambut, separuh tak ada rambut lah. Itu rare lah. Tapi ada. So macam lagi satu macam colour rambut kan. So aku ada nampak lah seorang member aku ni, aku pernah shoot dia. Dia artis kan basically. Dia pernah buat yang bleach rambut. Bleach. So bila lepas bleach tu aku tengok rambut dia kasar, macam pecah. Asalnya jadi macam tu. Dia sebab bleaching tu sendiri. Sebab bleaching is dia bukannya kita tambah colour. Tidak. Kita turunkan kita melunturkan colour. Dia sama macam bleach baju klorok. So dia sama. So setiap kali kau letak je benda tu dekat rambut tu dah auto rosak dah. Faham. Cuma yang kadang kita tengok cantik sebab dorang follow up dengan treatment, and then dengan conditioner dengan hair mask lagi. Faham. Bukan benda mudah lah nak. Bukan. And then itu pun berbalik pada siapa yang buat. Sama ada dia cukup ilmu ataupun tidak. Ada, aku pernah tengok sebab tu aku gelak tu. Dia buat bleach. Sekali tarik habis kan. Itu pun selalu jadi lah tu dekat industri rambut Malaysia ni selalu. Kalau tak silap aku ada viral itu hari tau kat TikTok, influencer tu pergi buat bleaching and then tengah hilang perempuan. Aku tak sure siapa nama dia, tapi ada aku ada tengok. Tu dari situ kita dah tahu kan ini dia, sebab benda tu chemical mixing. Betul. So kita datang dekat kita serbuk and liquid. Dia bukan yang ready made punya. So serbuk tu kau kena sukat berapa, liquid tu kau kena sukat berapa. Gila. Terlebih sikit masalah. Sama macam colour. So tersalah bancuh jadi lain. Kau tengok dekat buku hijau, kau pun bancuh. Tapi kau terlebih sikit, jadi kali lain tu. Faham. Tapi kalau setiap kali nak colour memang kena bleach kan? Tak. Tak. Ni salah konsep kan ni. Ni salah konsep ni. Tak. Dia
Selalunya bleaching ni orang akan buat untuk, ni apa yang aku tahulah, orang akan buat untuk color-color yang terang. Okay. Ataupun color-color yang orang kata macam banyak campuran dia. Contohnya color ash campur purple. Yang silver ombre apa semua tu, ya, diorang akan guna untuk bleaching. And bleaching ni untuk rambut yang susah nak masuk color sebenarnya. Faham. Rambut-rambut yang virgin hair ni selalunya dia agak susah. Okay. Tapi kalau kau dah color rambut, kau color hitam, kau dah tak boleh bleaching. Dia ending dekat situ. Bleaching ni kuat macam mana pun dia dia ada limitation dia. Dia ada limitation dia. Bukan semua kali kau kena guna bleaching. Okay. Purple tak payah. Merah tak payah. Dia ada jual kali yang kau tepek je dia terus merah. Ada. Aku ingat dululah sebab aku macam tengok. Tapi mungkin dulu tak ada kot aku rasa teknologi untuk macam color terus color. Dulu memang semua kena bleaching. Sebab aku pernah lah macam dulu nakal-nakal pergi abang kita nak color rambut, ni kena bleach ni. Kita bila satu mindset bleach kan, kita stereotype ni jahanam buat aku tak nak abang, next time ada yang buat bleach cantik tapi dia apa-apa penjagaan dia. Aftercare dia lepas tu. Okay, so macam bila buat barbershop semua jalan kan, korang ada tak macam terfikir nak expand buka branch ke? Untuk branch tu tak ada lah. Buat masa ni branch tak ada. Untuk besarkan kedai yang sedia ada ni ada, tapi untuk branch tak ada. Tak ada lagi. Belum lagi. Ni dulu aku terbaca konsep barbershop ni kan bagi sewa kerusi. Ada dulu. Pada barber. Yes, betul dulu. So adakah benda tu applicable? Maksudnya boleh make money? Dia akan ada. Awal-awal kau akan tapi tak sure lah wallahualam lah. Tapi selalunya selepas beberapa tahun kau akan ada masalah dengan dia akan masuk muka. Yes. Asal sebab apa? Barber make more money than you. Barber buat duit lebih daripada owner. Bukankah dia sebenarnya based on percent? Betul. Dia memang fix. Contoh kita ambil 100 hari. So 5 orang dia dah dapat 500. Tapi amount yang barber tu boleh buat sehari sebenarnya tak ada limit. Ya, betul tak kan? Dia tak ada limit. Dia sendiri yang tetapkan berapa dia nak buat. Dan kebanyakan owner kedai yang buat sistem macam ni, ujung-ujung dia akan terciduk. Dia akan twist. Dia akan tukar sistem tu. Maksudnya owner barber yang jenis letak satu fixed rate lah dekat kursi. Yes, betul. Tapi aku ada juga terbaca yang diorang tak ambil sewa tapi dia ambil commission. Ada. Sistem bayar gaji barbershop ni dia ada basic saja. Dia ada basic saja, basic commission. Commission saja. And sewa kursi. So 4 ni sistem pilihan yang so ada lah. 4 sistem bayar gaji. Kalau basic lah. Kalau basic commission dia tengoklah dia bagilah per head maybe RM5, RM6. Kalau commission selalunya dia akan main 50-50. Besar. Bagi 2 terus. So kalau RM25, 12.5 dekat barber, 12.5 kat kedai lah. And then ada yang bayar kursi lah. Bayar kursi tu memang fixed rate lah. Fix lah, habis kat dia. Tapi pun ada barber dia main harga. Bila dia dah dapat sewa kursi, ada barber certain dia akan main harga. Bermaksud bila customer dah duduk kat kursi dia, customer keluar takkan dapat bang harga yang dekat menu tu. Dia akan extra sikit. Itu barber tu punya trick sendirilah untuk diorang make money lah. Menarik. So bila orang nak buka barbershop ni mesti kena pandai gunting rambut kan. Tapi ada seorang mamat ni dia tak perlu ada skill tapi dia boleh buka berpuluh barbershop. Adalah orang tu kita nak cakap apa tapi sistem yang dia buat tu legit lah. Pada kau sebenarnya, adakah seorang owner barbershop perlu ada skill untuk menggunting rambut sendiri ataupun dia boleh hire je orang sebenarnya? Perlu. Pada aku sangat perlu. Sebab daripada dulu awal sampai daripada pengalaman aku, kenapa aku cakap perlu? Aku pernah bekerja di 2 buah kedai yang toki gunting sekali. Dan 1 buah kedai yang toki tak gunting. Tapi dia ada banyak senior barber. So yang 2 barber yang aku kerja ni, apa aku nampak beza is nombor 1, kualiti yang keluar daripada kedai tu 90% akan solid.
Sebab bos ada kat kedai. And bos tahu setiap inci guntingan tu. Betul tak? Sebab dia memang dah buat benda tu. Sebab dia dah buat benda tu. So kau tak boleh nak klepek dia. Betul tak kan? Sebab dia tahu. Okay, so bila aku bekerja dengan bos yang bukan barber, banyak dia punya cons dia, Daus. Antaranya kualiti lah nombor satu. Okay. And then ada jadi tersalah faham dengan antara barber dengan toke pun ada. Contoh customer complain. Bila kau tak tahu pasal apa yang kau berniaga, kau akan blur dan kau akan menangkan klien. Betul tak? Betul. Kita akan menangkan klien. Tapi yang run kau punya business ni barber. Betul. So dekat situ kau akan trigger satu benda untuk kedai kau lingkup sebenarnya. Pada aku mungkin orang tu yang buat dia boleh tu, aku tak sure macam mana. Tapi pada aku kena pandai. Kena pandai. And lebih bagus kalau kau pun menggunting sekali. Sebab dia ada satu vibe yang lain lah, Dos. Dia tak ada gap antara bos dengan pekerja. Dia hanya ada leader and budak-budak. Yes. Itu yang penting. Yes, betul. Okay, kalau macam orang yang first time nak belajar gunting rambut, apakah cara terbaik untuk dia? Okay, cara terbaik dia cari sifu. Tu nombor satu. Pergi kelas apa semua. Bukan tak nak bagi kau start dengan YouTube. YouTube kan? Betul lah kan? Orang akan start dengan YouTube. Betul lah. Aku gelap sebab aku sendiri. Betul lah kan? Masa PKP aku nak potong rambut. Tapi kan kita tak boleh lah. So kita try tengok YouTube Kita try buat sendiri tak jadi apa. Tapi beza dia dekat YouTube ni, diorang takkan tunjuk semua. Betul. Kalau kau tengok betul-betul Daus, every videos ada yang dia akan skip. Betul. Kau nampak kan tak nampak je kan. Kadang-kadang kau tengok dua kali tengok apa jadi macam ni? Tiba-tiba macam ni lah kan. Kau pun duduk belik kan. Last kali sampai sendiri gadget sendiri. So that's why aku tak sarankan. And budak sekarang kebanyakan dia nak belajar barber, dia buka YouTube, dia tengok Mak Saleh. Ya. Kena faham yang ada beza material kat situ. Antara rambut orang barat dengan orang Asia jauh beza. Bahasa senang dia, rambut orang Asia ni langsi. Rambut dengan owner sama je dua-dua langsi. Orang Asia ni lah kan. Orang barat ni rambut dia lembut. Untuk kau cari salah dekat rambut Asia dengan rambut barat, jauh beza sangat. Walaupun kau buat kesalahan yang sama dekat rambut barat dengan kesalahan yang sama dekat rambut Asia, dia takkan nampak dekat rambut yang barat ni. Kau still boleh cover. Tapi dekat rambut Asia ni, kau satu kali cup salah, habis lah. Kau tepek pomade satu tan pun takkan boleh turun ke dah. Itu beza dia. Sebab tu aku tak suggestkan untuk belajar YouTube. So memang kena cari sifu. Cari seorang tukang gunting yang kau boleh belajar A to Z. Faham. So biasanya lah ni kalau orang cakap kebiasaan manusia lah kan. Berapakah duration yang perlu mereka ambil sebelum mereka boleh betul-betul ambil klien? Itu subjektif sebenarnya depend pada orang lah. Pada orang juga sebenarnya. Tapi kalau macam roughly range lah, orang cakap roughly selalunya sebulan lah. Sebulan dah boleh kalau dia ada minat. Kalau betul-betul budak zero kau paksa, kadang-kadang setahun tak jalan. To be honest, aku pernah jumpa. Aku pernah jumpa budak yang dah setahun gunting, still dia tak boleh gunting. Macam mana klien tak boleh let go lah dengan dia. Klien tak boleh duduk and bagi je kepala. Klien mesti macam tu kejap, sini kejap kan. Trust tu tak ada. Trust tu tak ada. Okay, bila bermain dengan trust kan, macam kat sini menggunakan barang estetik apa semua. So macam korang nak develop satu trust untuk klien letak kepala tu. So macam mana korang buat? Adakah korang borak ke dengan dia ke? Kalau benda tu pada aku nombor satu dia PR lah. Kan kita cara kita dengan orang, kita memperkenalkan diri kita dengan orang kan. Kadang-kadang benda tu titik pertama untuk orang tu percaya kita. So starting dia daripada first entry. Dia duduk kat kursi kita. Ataupun first dia masuk ke kan. So impression selalunya kita kena bagi dia yang paling okey lah. Senyum lah sampai ke telinga kan. Kau gelak apa kan. And then bila dia datang, kita consult dia dulu. Kita cuba untuk bagi dia faham. Yang kita punya style kat sini macam mana. Kan yang apa yang kau boleh percaya kita, apa yang kita boleh buat apa semua. Betul, apa yang kita boleh buat. And then sometimes diorang dah Ricky dulu.
Klien sekarang dia tak sama macam dulu. Betul. Dia Google dulu. Kebanyakan klien sekarang kan, apa yang aku nampak dia Ricky dulu tau. Dia akan masuk kan, dia akan duduk, dah habis kita gunting baru dia cakap, oh I dah baca dah review dekat Google. That's why datang sini. Faham. Awal-awal kita tanya kenapa datang sini. Okay. Dia akan kata saja je. I adalah reason kenapa I datang sini. Ending tu pun dia beritahu kita review. Okay. So kepercayaan customer tu pada aku boleh start daripada kau punya profile lah. Faham. So profile kita IG, TikTok kan, Google. So kita boleh start daripada situ. So macam korang dah run 2 tahun ni semua kan, pernah tak dapat bad review? Bad review dekat Google tak pernah. Tak pernah. Tapi 2 tahun 2 tahun ni paling teruk aku rasa harga punya pasal lah. Ada satu kali tu ada harga punya hal. Memang bergaduh time, tapi tak gaduh teruk lah. Cuma tapi bukan dekat social media lah, dekat alam yang betul lah. Dekat alam yang nyata ni lah, kat kedai ni macam ni. And then time tu aku ada klien. Oh special. Budak, klien tu budak. Bapak dia naik. After 2 hari dia potong, bapak dia naik. Oh benda dah potong. Benda dah potong, dah bayar, dah balik, dah 2 hari. 2 hari ke sehari macam tu lah. And then bapak dia datang bawa anak dia. Before bapak dia datang bawa anak dia, aku ada satu klien walk in tau. Klien ni barulah. Baru. So kita pun borak lah. And then klien ni macam petikkan kita isu ni lah. Okay. Dia macam, bang ada tak orang bising pasal harga? Okay. Aku cakap so far tak ada lah bang kan. So far alhamdulillah okay kan. Kalau ada tu ada lah bang. Memang hari betul hari nak kena kan. Aku cakap ikut lah kan. Ikut mindset lah. Tu jadi hari tu. Brother tu datang dia terus bising lah. Bang saya nak tanya siapa tak sure dia nak tanya macam siapa handle kedai lah. And then aku cakap saya kenapa? Lepas tu kata anak saya datang gunting lah bang, tapi RM25 mahal lah. And then aku dah macam customer aku tu pun dah customer aku dah boleh cuci rambut bangun tau tengok macam tu macam, dia dah terkejut tau. And then aku macam RM25 bang kita potong kan, mahal ke? Dia kata mahal lah, aku selalu pergi barbershop tak ada pun sampai RM20. Okay. So that time kita panggil partner lah, sebab partner kita yang potong kan. Dan partner kita pun tak nak banyak hal, so partner kita bayar je lah. Refund balik lah? Refund another RM10 macam tu. Oh kira win-win lah. Win-win lah. Tapi dia bising lah kan, dia macam bising. Tapi agak ekstrim gak lah bila dah datang. Banyak. Selalu aku problem 2 tu je lah. Harga, maksudnya harga and tunggu lama. Tunggu lama selalu isu ni datang time raya. Faham. Tunggu lama pun kan. Tunggu lama. Time raya isu ni mesti akan keluar punya. Time raya. Okay, bila time raya kan. Peak season lah. Time raya, nak buka sekolah apa semua kan, bila beratur panjang kan. So kalau macam mana korang nak handle crowd yang ramai macam tu? Okay, kalau booking kita dah by booking sajalah. Kalau yang walk in tu kita akan ikut pada susunan tempat duduk. Yang paling senang. Adakah korang akan extend operation hour? Selalunya raya 3 hari sebelum 6 pagi terus balik. 6 pagi. And so far alhamdulillah lah. 2 tahun kita dah run ni takbir raya terus. Bawa aku sampai rumah. Weh, tak koyak tak tahu lah tu. Dia nak kata koyak tu makan je lah kot. Makan cukup hari tu okey je. Ya. Tapi of course lah, happy lah kan. Klien ramai lah. Cuma in term of endurance badan tu larat barai lah. Memang barai. Lepas tu let's say lah keesokannya ada lagi keesokan. Dia kan contoh seminggu nak raya ke apa kan. Dia paling teruk aku kena tahun lepas. This year paling teruk. This year teruk sebab aku sampai tak balik. Mandi sini lagi hardcore siut. Start pukul 2. Kita habis pukul 6 pagi. 6.30 pagi. Tertidur. Dia sebab tertidur je. Tertidur. Penat kan. Kita bangun pukul 8. Kita dah ada appointment colour. Customer daripada KL time tu. So pukul 8 tu dah ada. Bangun lah. Mandi. Baju sama. 2 hari pakai brother. tapi seronok lah kan. Seronok lah. Cuma barai memang barai. Tapi sebab raya kan. Faham. Okay. Macam kan orang kadang-kadang setengah orang ni, especially Gen Z lah. Kita bukan nak petik Gen Z Cumanya kadang-kadang dia orang complain work life balance, kerja banyak apa semua. Macam korang sendiri kan, macam mana nak set satu mindset yang untuk ketahanan tu? Pada aku barber ni nak kata dia barai sangat, dia tak barai. Ada time je dia akan barai.